Geng, ada pot nasi berlauk barulah di Prima Saujana. Inilah dia restoran Raina Mimi. Baru saja beroperasi hampir 2 bulan, lebih kurang macam gitulah ya. Jom kita tengok menu-menunya. Wah, gulai nangka pun ada juga geng. Ada bermacam-macam jenis kari ni. Korang tengoklah sendiri tu. Tunjang pun ada juga, RM8 sahaja. Ada juga gulai kawah ni ha. Berbagai jenis ikan goreng. Selain daripada tu, ada juga sayur-sayurannya ni ha. Peminat sambal jering ataupun jengkol jangan ketinggalan. Sup ayam, pajeri nenas dan bermacam lagi. Saya pucuk paku, ini dah favourite aku ni. Sambal Jawa goreng, ulam-ulaman. Bukan itu aja, ada lagi ni ha, berbagai jenis telur dan juga ikan masin. 2 jenis sambal merah dan juga sambal hijau. Dibuka setiap hari kecuali hari Ahad daripada pukul 10 pagi sehinggalah pukul 6 petang. Untuk menu hari ini aku ambil ikan kembung goreng, sayur pucuk paku dan juga sambal merah dengan harga RM10 sahaja. Okeylah kan, ikan kembungnya pun saiz yang besar, bukan yang kecil ya. Kita mulakan dengan ikan kembung goreng. Masuk aja ke dalam mulut, memang garing. Gaulkan sedikit sayur pucuk paku ni, masuk ke dalam mulut sekali lagi, terasa kesegarannya. Untuk sambal merah ni tak adalah pedas sangat. Kalau korang nak pedas, kena ambil sambal hijau. Yang berdekatan pun tunggu lagi geng. Jomlah kita support. Boleh terus.